Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, kami daripada TVP SSSK Kedah. Sekarang kami bersama salah seorang peserta. Mari kita dengarkan perkongsian beliau. Encik, boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Wan Muhammad Azimi bin Yusof dari SK Bukit Pakiau bersama dengan kawan saya Cikgu Muhammad Faiz bin Cik Ahmad dari SMK Syed Abu Bakar. Kami merupakan pengurusi teknik negeri untuk persiapan untuk FASUS kali ini. Selamat datang ke Langkawi. Okey, bagaimanakah persiapan setakat ini? Okey, alhamdulillah setakat ini persiapan kami melibatkan penyediaan venue pertandingan, betul penginapan peserta dan pegawai, aspek teknikal persembahan, pengangkutan keselamatan kebajikan peserta serta penyelesaian jadual pertandingan. Kerjasama erat antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan JPN Kedah bersama dengan PPD Langkawi dan agensi kerajaan dan pihak penganjur tempatan amat membantu dalam memastikan segala urusan dapat dilaksanakan dengan teratur. Kami juga mengadakan beberapa sesi penyelesaian dan lawatan tapak bagi memastikan setiap lokasi pertandingan memenuhi keperluan teknikal dan pasukan urus setia di daerah Langkawi ini amat membantu pihak jabatan dia. Apakah pesanan terakhir untuk peserta yang menyertai pertandingan ini? Okey, baik. Assalamualaikum. So, pesanan terakhir untuk semua kepada peserta-peserta yang menyertai pertandingan untuk peringkat kebangsaan ni, bola untuk semua, buat yang terbaik. Yang penting kita semua enjoy. Okey.